saya berserah. Apa saja kalau Allah nak macam tu, dia jadi macam tu. Dan alhamdulillah saya ada sokongan daripada yang baik, kakak angkat saya. Jadi insya-Allah benda tu adalah buat semangat lah. Saya biasa sahaja, tapi saya tak nak bagi apa-apa komen sekarang sehinggalah mungkin dah selesai daripada dalam mahkamah nantilah. Jadi apa, saya tak nak buat komen apa-apa lah tentang perkara inilah, tentang permohonan cerai ini. Dr. Rushdie menolak permohonan cerai saya kali ni. Jadi macam mana? Ni baru bagi saya, jadi saya macam kena duduk, kena beri ruang, macam tarik nafas, tak tahu macam mana. Saya cakap banyak kali, saya dengan dia saya tidak ada memusuh dan saya tidak ada benda pun nak benci dengan ustaz ni, sebab dia terlalu baik. Sebab dia terlalu baik dan jadi macam ni sebenarnya. Jadi mungkin kadang-kadang kita tak suka benda tu, tapi mungkin Pensyarah kanan Jabatan Fiqh dan Usul Universiti Malaya Dr. Rushdie Ramli enggan melafazkan cerai terhadap isterinya penyanyi Datuk Nora Arifin pada hari ini. Susulan itu, Dr. Rushdie dan Nora diarahkan menjalani proses jawatankuasa pendamai JKP pada Jun depan. Mahkamah Rendah Syariah Petaling menetapkan 4 Jun sebagai tarikh sebutan kedua kes perceraian Nora Arifin dan Dr. Rushdie. Sementara itu, Peguam Syari'i yang mewakili Nora, Sarah Muhammad Ali berkata, Dr. Rushdie tidak memberi alasan atas perbuatannya. Dr. Rushdie menolak permohonan cerai kali ini, jadi akan berlaku sebutan kali kedua pada 4 Jun untuk pelantikan jawatan kuasa pendamai. Bagaimanapun, pihak defendan tidak menyatakan alasan mengapa dia menolak perceraian. Jadi kita akan ikut proses Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan sekiranya gagal, kita akan teruskan dengan proses hakam. Sarah berkata demikian ketika ditemui selepas selesai prosiding perceraian pada Selasa. Awal pagi tadi, pemilik nama Wan Nur Hafizah Atifin 52 dan Dr. Rushdie hadir ke mahkamah secara berasingan untuk sebutan pertama kes perceraian mereka. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.